radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin bahawa buku catatan amalannya akan mengembirakannya pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia sentiasa memperbanyakkan istighfar. Riwayat Tabrani. Diulang, Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin bahawa buku catatan amalannya yang mengembirakannya pada hari kiamat nanti, maka hendaklah dia sentiasa memperbanyakkan istighfar. Riwayat Tabrani. Hadis berikutnya, Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah orang yang mendapati buku catatan amalannya pada hari kiamat mengandungi banyak istighfar. Riwayat Ibnu Majah. Diulang, Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah orang yang mendapati buku catatan amalannya pada hari kiamat mengandungi banyak istighfar. Hadis terakhir, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tidak dikira sebagai orang yang tegar melakukan dosa jika dia sentiasa beristighfar, walaupun dia diulangi dosa itu sebanyak 70 kali dalam sehari. Riwayat Abu Daud. Keterangan maksudnya ialah dosa-dosa yang diiringi dengan perasaan menyesal dan azam yang nekat tidak akan mengulangi dosa itu lagi, maka dosa itu akan diampunkan walau perbuatan dosa itu diulang lagi dan lagi. Diulang, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tidak dikira sebagai seorang yang tegar melakukan dosa jika dia sentiasa beristighfar, walaupun dia ulangi dosa itu sebanyak 70 kali dalam sehari. Riwayat Abu Daud. Keterangan maksudnya ialah dosa-dosa yang diiringi dengan perasaan menyesal dan azam yang nekat tidak akan mengulangi dosa itu lagi, maka dosa itu akan diampunkan walaupun perbuatan dosa itu diulangi lagi dan lagi. InsyaAllah tuan-tuan.